Assalamualaikum. Hari ini saya nak bawa korang semua kita jalan-jalan keliling Stadium Bukit Jalil. Sekarang dah pukul 9. Cuaca okey lah, tak panas sangat, tak sejuk sangat, biasa-biasa saja. Stadium Bukit Jalil, pukul 9 hari Khamis. Dan ni mungkin orang tak ramai kot time kerja ni, saja nak jalan-jalan. Jom, ini ada trek basikal. Lu boleh naik basikal hari ni. Ni untuk jogging. Jom kita tengok. Ini pintu masuk dia, pintu masuk utama Stadium Bukit Jalil. Cantik tu kawasan dia, Stadium Bukit Jalil. Ni pintu masuk utama dia. Tak ramai sangat. Sekarang dah jadi TM Stadium Nasional. Dulu Stadium Bukit Jalil, dia dah tukar nama kot rasanya sekarang. Pintu masuk utama dia, TM Stadium Nasional Bukit Jalil. Dia dah branding baru. Jom kita jalan-jalan, kita tengok apa yang ada. Ini ada replika Chris. Cantik tu, buat pada tembaga kot. Replika Chris. Dia stadium. Ni apa tulis ni? Tak letak lah. Tak tahu, nampak dah tak clear dah. National Sports Stadium Malaysia. Prime Minister, ni masa perasmian itu. Perasmian oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri pada masa itu, tahun 1998. Ini yang sebelum Sukan Commonwealth. Depan ini pejabat Perbadanan Stadium Malaysia. Ni stadium dia. Malam ni cantik ni, ada lampu LED. Tapi masa ni biasa-biasa je lah. Okey, jom kita keliling stadium. Luas juga stadium ni. Nak jalan-jalan keliling stadium. Apa yang ada sekitar stadium. Kita ikut trek berjalan kaki. Dia ada 2 trek sini, 3. Jalan kaki dengan yang warna biru ni trek berjalan kaki. Yang warna merah ni trek basikal rasanya. Ni trek basikal ni rasanya. Ni trek jalan kaki. Kita ikut laluan jalan kaki. Jom jalan-jalan. Cuaca nak kata redup tapi sejuk jugalah. Okey lah, boleh lah cuaca. Sedap lah berjalan. Pusing. Ni parking je, tapi tak ramai orang. Tak ada, macam tak ada orang nak parking kat sini sebab tepi tu LRT sebenarnya. Tak tahu kenapa. Yalah, kita jalan. Mungkin jauh kot, dah nak jalan kaki. LRT benar, LRT kat depan tu saja. Kita jalan. Pusing. Ni stadium. View daripada trek berjalan kaki. Ni surau baru buat ni, tak siap lagi. Surau baru buat, tak siap lagi. Alah, jalan lah. Stadium. Oh, ni Institut Sukan Negara. Ini MSN. Jom bawa sekejap. Kita pergi tengok area ni, tempat atlet berlatih. Kita pergi tengok sekejap apa yang ada kat dalam ni. Tapi tak boleh masuk ni. Kita ambil daripada pagar luar je lah. Ada atlet dia berlatih. Atlet tengah training. Ni. Ini area MSN, tempat atlet kebangsaan training.
Sebelah ni ISN, Institut Sukan Negara. Betul-betul kat sebelah stadium. Ini stadium dia. Cantik stadium ni. Malam ni ada lampu LED malam. Wah. Ini bangunan Institut Sukan Negara, ISN. Ni nampak dengan jelas kawasan atlet berlatih. Ini geng lumba lari ni. Dia akan training untuk lumba lari. Let's go, jalan lagi. Ini pintu D stadium. Oh, ni pintu D. Ini time bola ni, ramai lah orang nak masuk ni. Hari ni tak ada bola, pukul 9 pagi. Ini pintu D. Ni tempat kalau tengok bola ni. Ni yang pintu masuk dia, pintu D. Time ada game besar ni memang ramai orang. Contohnya final Piala Malaysia, mesti ramai ni. Penuh beratur. Sebelah ISN, tu bangunan MSN. Kalau nampak lah, malas nak pergi dekat. Ini bangunan MSN, Majlis Sukan Negara. My Corner Shop. Ini ada shop lock kecil-kecil jual macam-macam ni. Bukan food court saja, macam kedai runcit lah. Kedai My Corner Shop. Ini dulu nama dia Axiata Arena rasanya. Sekarang dah tukar jadi Unify Arena. Dia rebranding balik. Dah jadi Unify Arena. Ini stadium tertutup. Biasa tempat badminton lah, tournament badminton. Ini tempat dia. Unify Arena. Dulu Axiata Arena, sekarang dah tukar baru. Dah tukar nama jadi Unify. Tu kaunter tiket dia. Ini pandangan Stadium Nasional daripada Unify Arena, dari stadium tertutup. Ini tempat dia. Ni apa ni? Ni kaunter tiket ni. Ni tak boleh masuk lah, tutup. Kita jalan lagi. Ini Stadium Nasional cantik. Kalau mendatang malam ni lagi cantik. Lampu LED, bila dia on lampu LED hijau, biru, lawa. Tadi pintu D, pintu E, ni pintu C. Kita pergi dekat sikit, tengok National Aquatic Center. Ini ada tanaman renang kat sini. Sukan air, renang, apa lagi, gym Rama bukan kat sini. Gym Rama dalam air kot. Apalah, polo air ke, kat sini lah tempat dia. Biasa berenang lah. Swimming.
National Aquatic. Ada tempat belajar berenang kat sini ni, Swimming Academy. International Award Winning Swimming Academy. Apa nama tempat ni? Ini akademi sukan, akademi renang nak belajar berenang kat sini. DSA Swimming Academy. Nak belajar berenang kat sini. Ya. Katanya dekat swimming pool tadi, kolam renang tadi ada ni tournament para swimming. Nak tengok apa ada. Kalau boleh masuk, nak try masuk. Jom. Kat mana kita masuk dia? Acara renang boleh masuk. Jom kita tengok apa yang ada dalam ni. Kolam renang. Ada ni sukan para. Kita tengok ramai juga orang. Inilah kolam dia. Kolam renang. Ada acara. Ini ada tournament kejohanan sikit 2 para renang kebangsaan. Ada pertandingan berenang. Masuk percuma. Mari kita tengok. Diorang tengah prepare. Semua atlet tengah prepare untuk renang. Okey, atlet dah bersedia di tempat masing-masing. Ini peserta di lorong ketiga. Siapa lorong ketiga? Alicia Cheong Hui Ying mendahului daripada KL. Peserta daripada KL. Dia masih mendahului. Alicia Cheong Hui Ying daripada KL nampaknya bakal pemenang. Macam tak ada cabaran, tak dicabar di peserta lain. Hampir pasti dia akan menang. Mari kita tengok. Di tempat kedua, lorong keempat, Alia Farisha binti Faizul Rizal di tempat kedua, tapi hampir dipotong oleh peserta tempat kelima. Tempat kelima siapa? Ayi Razi. Okey, memang hampir pasti peserta nombor 3 menang. Ya, itu dia. Peserta nombor 5 tempat kedua, peserta nombor 6 tempat 3. Pemenangnya Alicia Cheong Hui Ying nombor 1. Tempat kedua Ayi Razi binti Razman, peserta yang kelima. Dan tempat ketiga Sasha binti Salman. Habis. Selesai. Jom kita ronda lagi.
Awak tak nak Selepas. buat Selepas kalau bukan awak tanda-tanda macam sikit-sikit. Alah. jom kita ronda lagi. Kita keluar, kita pergi tempat lain pula. Jalan lagi. Ini kalau pergi sini ni ada LRT Bukit Jalil kat bawah ni. Laluan LRT Bukit Jalil. Ni. Ikut ni signboard. Laluan LRT Bukit Jalil kat bawah tu. Ni apa ni? One medal, 1-3 Malaysia Gold Medal, Kuala Lumpur ASEAN Para Game. Oh ni yang Para Game. Siapa pemenang yang dapat emas? Kita tak nampak sangat, tapi tak apalah, tunjuk sikit je lah. Ini yang ni pula yang suka C. One medal, 1-3. Oh ni yang siapa menang medal dapat tanam satu pokok. One medal, 1-3. Sukan C 2017. Sukan C yang ke-29. Ini view stadium Bukit Jalil, Stadium Nasional Bukit Jalil daripada stesen MRT, stesen LRT Bukit Jalil. Let's go. Kita cari jejantas nak menghala ke seberang sana, ke area Taman Commonwealth. Kat mana tak pasti. Bawah ni kot stadium. Oh ni stadium hoki. Sini ada stadium hoki. Ada stadium hoki kot. Jom lah kita pusing kat stadium hoki dulu lah. Let's go. Cuaca dah mula panas lah. Ini ada sungai kat bawah ni. Sungai apa nama dia ni? Sungai, tapi sungai ni banyak ikan ni. Ikan bandaran. Habis ikan lain kat sini. Ni kalau mancing, ni kalau jala ni memang dapat ikan bandaran. Sungai kat bawah ni. Ni sungai ni asal ni. Ni sayangnya sekarang ni banyak sangat ikan bandaran. Ini sungai. Sungai apa nama dia? Tak tahu. Tapi air dia kotor lah. Dah macam longkang kan ni. Patutlah ikan tak boleh hidup. Tapi ada ikan ni. Ada orang mancing kat tu. Tapi tu tak nampak. Kat bawah jambatan ni ada orang mancing. Bau kuat lah. Macam longkang bau dia. Air longkang. Ada ikan macam tilapia hitam je. Nampak di sini. Ada ikan juga. Tapi air dia kotor sikit lah. Tak berapa. Bau dia tak berapa menyenangkan. Ada bau longkang sikit-sikit. Ini yang sebelah sini. Air dia kotor sikit lah. Wih, ada ikan. Oh ni ikan tu. Ni nampak ada ikan bandaran besar. Ada ikan bandaran dalam ni. Ni nampak besar seekor dia. Jom sing. Ada orang mancing juga. Tak ramai. Ni LRT Bukit Jalil. Ini kalau datang bola ni penuh LRT ni. Jom, ni stadium hoki. Stadium hoki Bukit Jalil.
Ini macam ada game kat dalam tu. Tapi tak tahu boleh masuk ke tak. Oh, ni pintu terbuka. Boleh masuk lah ni, Wan? Boleh masuk? Okey, oh boleh masuk lah. Tengok cak game apa. Ni Stadium Hoki Bukit Jalil. Jom kita masuk tengok apa ada dalam. Ada tournament. Stadium Hoki Bukit Jalil. Kita tengok dalam ni apa ada. Boleh masuk lah dalam ni? Boleh masuk tengok? Okey, masuk ya? Okey. Ni ada tournament. Ni Stadium Hoki Bukit Jalil. Panas ni. Dia ramai yang tengah panas. Sekejap. Tournament apa tak pasti. Di sekitar Stadium Hoki Bukit Jalil. Ni tempat duduk penonton. Ini lebih pada friendly match ya, rasa ni. Game suka-suka. Bukan tournament lah. Dah tamat lah game. Jom lah kita pergi ke Taman Kemajuan. Ini budak sekolah sukan rasanya. Budak sekolah sukan. Sekolah sukan dek? Dah keluar daripada stadium ni. Tournament pun dah habis dah. Boleh masuk. Kalau tak masuk saja. Besar apa? Rokok ada ni. Okey, Wan. Terima kasih. Ni ada apa ni? Kedai peralatan sukan tapi tak buka lagi. MSC Sport. Ni belum buka lagi. Jalan. Jauh. Nak kena cross jalan ni. Oh, tak payah. Kita kena jambat ni. Lupa pula. Kita jalan ke jalan utama. Oh ni jalan utama ke stadium tu tadi. Oh ni nama sungai dia. Sungai Kuyuh tadi. Sungai Kuyuh. Sungai kat bawah tu. Sungai Kuyuh. Tapi agak bau juga lah air dia. Tak bersih sangat. Ni jalan utama. Sibuk sikit lah.
Ni sungai tadi. Sungai Kuyuh namanya. Ada ikan, tapi ikan bandara banyak. Ini ikan lain tak apa nak boleh hidup kat sini. Ikan parasit. Ada kalau ada ikan bandara, ikan lain habis tak boleh nak biak. Ini stesen LRT Bukit Jalil daripada jalan utama. Cuaca macam gelap tu, nak hujan. Tak jadilah. Kita ke kereta lah, balik dulu. Badan pun dah rasa penat ni. Panas sikit. Tadi sejuk, tak panas sangat. Sekarang dah panas. Ini pintu masuk apa ni? Yang jalan tadi jalan kaki. Dan buat satu kesingan ni. Kita kembali ke laluan pejalan kaki stadium tadi. Okey. Yang warna biru ni jalan kaki. Yang warna pink ni basikal. Nak naik basikal boleh. Nak kayuh basikal sini memang cantik lah. Sebab ada laluan khas untuk basikal juga. Tu kereta motor. Ni laluan untuk basikal keliling stadium Bukit Jalil. Sekarang nama dah tukar. Dah jadi TM, Stadium TM. Okay. Sekarang dah jadi nama Stadium TM. Ini saya buat asal. LRT Stadium Nasional Bukit Jalil Axiata Arena. Sekarang nama dah tukar. Ini dia punya peta dia, tapi dah tak nampak apa-apa dah. Jom jalan. Okey, dah cukup satu pusingan. Kembali tempat parking tadi. Ini yang kita jalan kita mula-mula tadi. Kembali ke parking kereta, balik rumah, pergi pasar, cari lauk sikit nak makan tengah hari. Ini yang pintu masuk tadi, yang kita start mula-mula tadi. Okey lah, setakat ini dululah video untuk hari ni. Penat dah juga, hari nak hujan, dah redup. Okey lah, setakat ini dululah. Assalamualaikum. Jumpa lagi di video seterusnya. Mungkin lepas ni aku nak pergi dekat ni, Taman Commonwealth tu. Tapi part 2 lah nanti. Ini part 1 stadium apa ni, sekitar area KL Sport City saja dulu. Okey lah, bye bye. Assalamualaikum.